Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Pagi ini kami berada di Antwerp, Belgium, kerana bermalam di sini pada malam tadi, dan insyaAllah pagi ini akan meneruskan perjalanan ke Keukenhof Garden ataupun lebih dikenali sebagai The Garden of Europe, yang merupakan taman bunga terbesar di Eropah. Sepanjang perjalanan menuju ke Keukenhof, kita melihat deretan kincir angin gergasi moden yang menjulang tinggi di ladang terbuka. Inilah turbin angin penjana elektrik, simbol komitmen Belanda terhadap tenaga bersih. Berbeza dengan kincir angin tradisional yang digunakan sejak abad ke-17 untuk mengepam air dan menggiling biji lin, turbin moden ini dibina khusus untuk menjana tenaga elektrik. Kos pembinaan sebuah turbin mencecah lebih dari 1 juta euro. Yang rasa kat luar ni masih sejuk juga ni. Terus dia pakai jaket lah. Selamat datang ke Keukenhof, taman bunga terbesar di dunia. Terletak di Belanda, Keukenhof hanya dibuka 8 minggu setiap tahun, dari pertengahan Mac hingga pertengahan Mei. Di sinilah jutaan bunga mekar serentak, menjadikan taman ini sebagai muzium hidup yang mempamerkan keindahan ciptaan Tuhan. Hari ini, kita akan menyusuri lorong-lorong bunga, mengenali sejarahnya dan merasai suasana musim bunga yang penuh warna. Nama Keukenhof bermaksud Taman Dapur. Pada abad ke-15, kawasan ini digunakan oleh Countess Jacqueline of Bavaria untuk menanam herba dan sayuran bagi dapur istananya. Berabad kemudian, pada tahun 1949, sekumpulan pengusaha mentol bunga mencetuskan idea untuk menjadikan kawasan ini sebagai pameran bunga. Hasilnya, lahirlah Keukenhof moden yang kita kenali hari ini. Di tengah taman berdiri sebuah kincir angin bersejarah, dibina pada tahun 1892 dan dipindahkan ke Keukenhof pada tahun 1957. Ia menjadi simbol tradisi Belanda yang masih kekal hingga kini. Keukenhof meliputi kawasan seluas 32 hektar. Setiap tahun, lebih 7 juta bunga ditanam di sini. Terdapat lebih 800 varieti tulip, 200 varieti dafodil, serta orkid, anthurium dan bunga musim panas lain. Tidak heranlah setiap musim bunga, lebih 1.5 juta pengunjung dari seluruh dunia datang ke sini. Keukenhof bukan sekadar taman, ia adalah simbol ekspor bunga Belanda yang menjadikan negara ini terkenal di seluruh dunia. Di dalam taman terdapat beberapa pavilion utama. William Alexander Pavilion adalah rumah kaca terbesar, menampilkan ribuan bunga dalam susunan kreatif. Juliana Pavilion pula mempamerkan orkid dan anthurium yang eksotik. Selain itu, terdapat laluan sejauh 15 km, tasik kecil dengan jambatan kayu dan sudut fotografi yang memukau. Pengunjung juga boleh menyewa basikal atau menaiki bot
whisper boat yang menyusur ladang bunga di sekitar taman. Bayangkan hamparan tulip merah, kuning, ungu dan putih yang mekar serentak. Bunyi burung berkicau, angin sejuk bertiup lembut dan aroma bunga memenuhi udara. Suasana ini hanya dapat dirasai pada musim bunga. Pada musim lain, ladang bunga kosong menunggu saat untuk ditanam semula. Bagi kita yang datang dari Malaysia, pengalaman ini mengingatkan pada nostalgia kampung tetapi dalam suasana Eropah yang berbeza. Keukenhof sering disebut sebagai salah satu destinasi romantik terbaik di Eropah. Setiap April, parade bunga Blumenkorso menarik ribuan penonton. Taman ini juga menjadi ikon fotografi dunia dengan ribuan gambar diambil setiap hari. Pelancong datang dari Asia, Amerika, Timur Tengah, semuanya berkongsi rasa kagum terhadap keindahan bunga yang mekar di sini. Keukenhof bukan sekadar taman bunga. Ia adalah simbol harmoni antara manusia dan alam. Seperti bunga yang mekar setiap musim, hidup kita juga boleh berkembang dengan keindahan dan kesederhanaan. Bagi masyarakat Melayu, nilai ini dekat di hati, menghargai alam, mensyukuri nikmat dan melihat keindahan sebagai tanda kebesaran Allah. Keukenhof mengingatkan kita bahawa setiap ciptaan Tuhan mempunyai waktunya dan kita harus menghargai saat itu. Keukenhof bukan sekadar menanam bunga secara rawak. Setiap tahun, pasukan pereka landscape merancang tema tertentu. Susunan bunga diatur seperti lukisan hidup dengan warna yang saling melengkapi. Ada bahagian berbentuk mozaik, ada yang menyerupai bendera negara dan ada yang berbentuk corak abstrak. Inilah seni yang menggabungkan botani dengan kreativiti manusia. Selain menjadi destinasi pelancongan, Keukenhof memainkan peranan penting dalam ekonomi Belanda. Ia mempromosikan industri bunga yang menjadi ekspor utama negara. Tulip bukan sekadar bunga tetapi simbol budaya Belanda yang dikenali di seluruh dunia. Melalui Keukenhof, tradisi dan identiti bangsa ini terus dipelihara dan diperkenalkan kepada jutaan pengunjung. Setiap pengunjung membawa pulang pengalaman berbeza. Ada yang terpesona dengan warna bunga, ada yang terharu dengan suasana romantik dan ada yang sekadar menikmati masa bersama keluarga. Kanak-kanak bermain di taman permainan, pasangan bergambar di jambatan kayu, manakala warga emas berjalan perlahan sambil menghirup udara segar. Keukenhof menjadi ruang pertemuan manusia dari pelbagai latar belakang. Keindahan Keukenhof mengingatkan kita bahawa hidup ini penuh warna, tetapi setiap warna ada waktunya. Bunga akan layu, musim akan berganti, namun kenangan akan kekal. Sama seperti perjalanan kita, ada masa untuk mekar, ada masa untuk berehat. Semoga Keukenhof menjadi inspirasi untuk kita terus menghargai alam, budaya dan kehidupan yang sementara tetapi indah. Bunga mekar di musim pagi, harum semerbak menyentuh rasa. Perjalanan jauh jadi memori, indah dikenang
sepanjang masa. Tulip kuning bersinar ceria, merah putih menghias taman. Perjalanan ini penuh makna, syukur pada Allah jadi pedoman. Semoga Cockenhoof menjadi inspirasi untuk kita terus menghargai alam, budaya dan kehidupan. Terima kasih kerana bersama dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di destinasi seterusnya, insya-Allah. Terima kasih kerana bersama dalam perjalanan ini. Cockenhoof mengajar kita bahawa keindahan itu sementara, tetapi kenangan dan rasa syukur akan kekal selamanya. Semoga pengalaman ini memberi inspirasi untuk kita terus menghargai alam dan kehidupan.